Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, saya Safia bintu Mahan Nizam dari SP Sungai Lui, Jempol Negeri Sembilan NBA 6007 ingin berkongsi sebuah karya istimewa bertajuk Rata Yang Berani hasil nukilan Sani Mustafa dan diterbitkan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM. Buku ini merupakan sebahagian daripada siri Didik Ria. Walaupun hanya setebal 24 muka surat, buku ini syarat dengan inspirasi dan pengajaran yang mendalam menjadikannya pilihan tepat untuk bacaan kanak-kanak dan remaja. Kisah ini membawa kita ke negeri Nilang Purnama yang diperintah oleh Permaisuri Munirasari setelah kemakatan suaminya, Sultan yang terdahulu. Di bawah pemerintahan baginda, negeri tersebut makmur dan aman. Namun, keamanan itu tergugat apabila seekor gergasi dari Gunung Gelanggar mengancam keselamatan rakyat. Dengan kebijaksanaan dan keberanian, Permaisuri Munirasari tidak gentar menghadapi ancaman tersebut. Baginda mengarahkan Datuk Bendahara untuk mengumpulkan para pemuda dan melatih mereka dalam ilmu pertahanan diri. Hasilnya, lahirlah hulu balang muda yang bersiap siaga mempertahankan negeri. Dengan taktik serang hendap yang dirancang rapi, mereka berjaya melepaskan gergasi tersebut. Gergasi itu akhirnya berjanji akan meninggalkan Nilang Purnama dan tidak lagi mengganggu manusia. Rata Yang Berani bukan sekadar cerita fantasi tetapi sebuah naskah yang syarat dengan inspirasi. Ia mengajar kita bahawa keberanian bukan milik sesiapa tetapi milik mereka yang berani bermimpi dan bertindak demi kebenaran. Watak Permaisuri Munirasari digambarkan sebagai seorang pemimpin wanita yang cekal, bijak dan berani sekaligus mengangkat martabat wanita dalam kepimpinan. Ilustrasi dalam buku ini juga menarik dengan gaya yang terinspirasi daripada seni wayang kulit, memberikan sentuhan budaya tempatan yang kaya dan memperkayakan pengalaman membaca. Rata Yang Berani adalah sebuah karya yang ringkas tapi padat dengan pengajaran dan nilai-nilai murni. Ia sesuai dijadikan bahan bacaan untuk kanak-kanak dan remaja serta sebagai alat bantu mengajar dalam pendidikan moral dan sivik. Saya amat mengesyorkan buku ini kepada semua yang ingin menyemai nilai-nilai positif dalam diri anak-anak dan pelajar. Oleh itu, sekiranya anda ingin menyelami kisah penuh epik ini, Rata Yang Berani pastinya sebuah karya yang wajib ada dalam koleksi bacaan anda. Sekian, terima kasih.